Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bayangkan seorang murid sekolah rendah yang sedang bermain telefon pintar. Tiba-tiba muncul satu mesej. Klik sini untuk hadiah percuma. Tanpa berfikir panjang, dia pun klik. Dia masukkan nama, alamat dan nombor telefon. Persoalannya, adakah dia sedar bahaya yang menanti? Atau sebenarnya, kita sebagai orang dewasa yang terlepas pandang? Hadirin sekalian, hari ini saya akan mengupas tentang keselamatan cyber dalam kalangan murid. Kita bukan sekadar mahu tahu guna internet, tapi kita mahu mereka selamat di dalamnya. Kenapa kita perlu risau? Kerana ancaman cyber bukan lagi cerita filem, tapi realiti. Sebagai contoh buli cyber, ia tidak berdarah, namun lukanya di jiwa. Komen negatif seperti ejekan di media sosial boleh meruntuhkan keyakinan diri murid dalam sekelip mata. Yang kedua, jenayah privasi. Murid kita sangat jujur. Mereka kongsi lokasi, sekolah, gambar rumah dan aktiviti harian. Tanpa sedar, mereka sedang memberi peta kepada pemangsa di luar sana. Yang ketiga, penipuan ataupun scam. Umpan hadiah percuma ataupun top-up game sangat mudah menjerat kanak-kanak yang masih belum matang pertimbangannya. Jadi, apa peranan kita? Sebagai seorang bakal guru, kita adalah barisan hadapan. Kita perlu integrasikan literasi cyber dalam kelas. Jangan hanya ajar cara type dokumen, tapi ajar cara bina kata laluan yang kuat dan cara kenal pasti akaun-akaun palsu. Yang kedua, ibu bapa. Peranan anda bukan sekadar membeli gadget. Peranan anda adalah membimbing. Jangan sekadar melarang, tetapi berkomunikasilah. Tanya kepada mereka, tadi main game dengan siapa? Ataupun, ada nampak benda pelik tak dekat internet hari ini? Antara langkah asas yang perlu kita terapkan ialah yang pertama, privacy. Jangan kongsi maklumat peribadi. Yang kedua, skeptical. Jangan mudah klik pautan asing. Yang ketiga, lapor. Beritahu orang dewasa jika anda rasa tidak selesa. Para pendengar yang saya kasihi sekalian, teknologi mungkin berubah, tetapi nilai murni tidak boleh berubah. Malaysia adalah negara yang kaya dengan adab. Di alam cyber juga, kita perlu mendidik murid-murid supaya menghormati orang lain. Satu komen yang buruk boleh menghancurkan hari seseorang. Satu perkongsian palsu boleh memfitnah bahkan ribuan orang. Kita mahu lahirkan generasi yang bukan sahaja bijak digital, tetapi berakhlak digital. Sebagai penutup, keselamatan cyber bukan lagi satu pilihan. Ia adalah satu keperluan mendesak. Murid-murid kita sedang berlayar di lautan digital yang luas. Jika kita tidak bekalkan mereka dengan kompas dan pelampung yang betul, mereka akan karam. Saya tinggalkan satu soalan untuk sama-sama kita renungkan. Jika bukan kita yang melindungi mereka, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, bila lagi? Marilah kita bersama-sama memastikan
dunia cyber menjadi ruang yang selamat untuk mereka meneroka dan mereka berjaya. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.